test mic. 1, 2, 3. Hai guys, saya Aril. Dan saya Nuha. So episod minggu ni kita nak bawa korang jalan-jalan dekat Putrajaya. Orang mesti tertanya-tanya kan, kita nak pergi kat mana? Alright, kita nak pergi mana? Jom! Hai guys, so now kita dah sampai lokasi pertama kita. Dekat mana? Dekat Equest Cabin Cafe. Equest Cabin Cafe merupakan kafe yang terletak di Putrajaya dalam kawasan Taman Equestrian yang dikelilingi alam semula jadi yang tenang. Keunikan kafe ini ialah pengunjung boleh menikmati makanan sambil melihat kuda di sekitar kawasan. Menawarkan gabungan menu tempatan dan barat. Ia sangat sesuai untuk santai, brunch atau lepak bersama kawan. Dengan suasana yang cantik dan menenangkan, tempat ini wajib korang kunjungi. So hi guys, now kita dah sampai next location. Kita kat mana? Kita kat Ice Skate. Hi guys, so now kita dah baru masuk. Tiket kita orang masuk tadi RM35 dan bayaran glove RM10. Woohoo! So kita orang main dulu. Okay, so kita dah habis aktiviti kita hari ni. Sangat memenatkan kan? Ni tapi dia very penat actually. Sebenarnya lah. Ya, saya dah berpeluh dah. Bye. Bye. Okay. Hi guys, so now kita dah sampai lokasi terakhir kita, Nara Cafe. So, kita dah penat main tadi, kita nak makan pula. Inara Cafe di Putrajaya merupakan sebuah kafe berkonsep taman yang tenang dan estetik, dikelilingi suasana hijau yang sangat menenangkan. Ia terkenal dengan suasana yang cantik dan Instagramable, sesuai untuk bergambar atau membuat konten. Menawarkan gabungan menu fusion tempatan dan barat. Kafe ini juga sesuai untuk santai, brunch atau lepak bersama rakan. Dengan suasana yang cozy dan damai, Inara Cafe sememangnya tempat yang menarik untuk dikunjungi. Perjalanan hari ini mungkin singkat, tapi setiap tempat tinggalkan rasa yang susah nak digambarkan. Setiap langkah, setiap pemandangan ada cerita sendiri yang akan kekal dalam ingatan. Walaupun tak lama, pengalaman dia tetap terasa bermakna dan tenang. Walaupun tak lama, pengalaman dia tetap terasa bermakna dan tenang. Macam sempat pause sekejap dari rutin dan betul-betul hargai apa yang ada di depan mata. Kita kena rekod, kita dah settle lah. Hari yang memenatkan tapi fun. Jom kita